Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera, kita teruskan ulasan berita malam ini. Kali ini tentang sesi penggulungan RCI tabung haji di Dewan Parlimen Malaysia. Sesi penggulungan ini telah disampaikan oleh Menteri Agama Kabinet Malaysia yang mengejutkan pelbagai fakta telah terbongkar melalui pendedahan dalam sesi penggulungan ini. Kita saksikan sama-sama ucapan ataupun sesi penggulungan dari Menteri Agama. Kita teruskan. Bagaimana hendak memulihkan semula kepercayaan rakyat terhadap tabung haji? Status pelaksanaan syur dan status siasatan PDRM, SPRM dan agensi penguatkuasaan. Kepercayaan rakyat terhadap tabung haji perlu diperolehi melalui tindakan ketulusan dan tabik urus yang kukuh. Ia perlu diterjemah melalui peningkatan tahap operasi dan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Alhamdulillah, setakat ini 75% daripada 25 syur RCI telah dilaksanakan. Manakala syur-syur selebihnya sedang dalam proses pelaksanaan mengikut bidang kuasa dan garis masa yang ditetapkan. Baki 6 syur yang sedang dalam pelaksanaan termasuk pindaan akta tabung haji bagi mengukuhkan tabik urus, menaikkan kadar pendaftaran haji pada kadar yang lebih munasabah, menguatkan kawal selia ke atas tabung haji, memperkemaskan proses tata tertib dan syur berkenaan dasar deposit, bayaran haji dan bantuan kewangan haji Hafiz dan cadangan kawal selia di bawah Suruhanjaya Security. Tabung haji terus memperkukuh tabik urus, kawalan dalaman, pengurusan risiko dan ketelusan bagi memastikan kelemahan yang berlaku pada masa lalu tidak berulang. Hasil daripada dapatan RCI, tabung haji telah memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa, termasuk melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM untuk siasatan dan tindakan selanjutnya mengikut bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Setakat hari ini, kita telah melihat tindakan serta-merta pihak berkuasa menerusi pasukan khas yang ditubuhkan oleh SPRM dan PDRM. Sejurus selepas laporan RCI didedahkan, siasatan telah dimulakan yang seterusnya membawa kepada tindakan penguatkuasaan termasuk penahanan beberapa individu terkait dengan dakwaan salah laku serta suapan salah guna kuasa serta pelanggaran tabik urus. Dalam masa yang sama, laporan tahunan penyata kewangan tabung haji tersedia untuk akses orang awam sebagai sebahagian daripada komitmen terhadap accountability. Penyata kewangan tabung haji juga telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan dibentangkan di Parlimen sebelum diterbitkan kepada umum. Ini memastikan kedudukan kewangan dan tabik urus tabung haji dapat diteliti secara terbuka oleh pihak berkepentingan. Keseluruhannya, tabung haji komited untuk terus memperkukuh tabik urus, melaksanakan syur RCI dan memastikan amanah serta kepentingan para pendeposit sentiasa terpelihara.